Kalau tanya siapa sensei yang lebih baik, lebih better untuk Naruto antara Kakashi dan Jiraiya, bagi saya jawapannya ialah Jiraiya. Bukan sebab Kakashi tak hebat, jauh sekali. Kakashi memang antara ninja paling bijak dalam sejarah Konoha. Tapi kalau kita tengok perjalanan hidup Naruto dari sudut yang lebih mendalam, Jiraiya adalah guru yang memberi impak paling besar kepada dirinya. Masa Naruto kecil, ramai orang pandang dia macam sampah. Penduduk kampung takut dan benci sebab dia merupakan Jinchuriki Kurama. Walaupun Kakashi ditugaskan menjaga Team 7, hubungan dia dengan Naruto pada awal cerita lebih kepada hubungan seorang ketua pasukan dengan anak murid. Kakashi banyak fokus kepada keseluruhan pasukan dan perlu membahagikan perhatian antara Naruto, Sasuke dan Sakura. Jiraiya pula berbeza. Bila Jiraiya mula melatih Naruto, dia bukan sekadar ajar teknik yang baru, dia mula memahami siapa Naruto sebenarnya. Dia nampak potensi yang orang lain tak nampak. Walaupun Naruto selalu buat perangai, degil dan bising, Jiraiya tetap percaya yang budak ni boleh mengubah dunia ninja suatu hari nanti. Antara sebab terbesar kenapa Jiraiya lebih baik ialah cara dia mengajar. Jiraiya tak suka bagi jalan mudah, dia akan paksa Naruto berfikir dan berkembang sendiri. Contoh paling jelas masa latihan Rasengan, Jiraiya tak terus bagi jawapan, dia pecahkan latihan kepada beberapa peringkat dan biarkan Naruto mencari cara yang tersendiri untuk menguasainya. Hasilnya, Naruto bukan sahaja belajar Rasengan, malah memahami proses untuk menjadi lebih kuat. Selain itu, Jiraiya juga bertanggungjawab membantu Naruto mengawal Cakra Kurama. Ini perkara yang sangat penting. Kalau Naruto gagal mengawal Cakra Kurama, dia mungkin menjadi ancaman kepada dirinya sendiri dan orang lain. Jiraiya sanggup mengambil risiko besar semata-mata mahu membantu anak muridnya memahami kuasa yang berada dalam tubuhnya. Lepas itu, ada satu lagi perkara yang ramai orang selalu lupa. Jiraiya sebenarnya menjadi figura ayah kepada Naruto. Naruto membesar tanpa ibu bapa. Dia tak pernah merasa kasih sayang seorang ayah. Bila bersama Jiraiya, buat kali pertama dia mempunyai seseorang yang boleh dia bergantung harap. Mereka makan bersama, mengembara bersama dan berlatih bersama selama bertahun-tahun. Hubungan mereka jauh lebih rapat daripada hubungan biasa antara guru dan pelajar. Sebab itu, kematian Jiraiya menjadi antara detik yang paling menyedihkan dalam Naruto. Bila Jiraiya mati di tangan Pain, Naruto benar-benar hancur. Itu terasa seperti kehilangan seorang ahli keluarga sendiri. Kalau hubungan mereka sekadar guru dan murid biasa, kesannya takkan sedalam itu. Yang paling penting, Jiraiya mewariskan nilai hidup kepada Naruto. Dia ajar tentang ketabahan, kepercayaan dan impian membawa keamanan kepada dunia ninja. Malah cita-cita Naruto untuk memutuskan kitaran kebencian sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jiraiya. Apa yang Naruto capai sebagai hero perang dunia ninja yang keempat dan akhirnya menjadi Hokage banyak berpunca daripada ajaran gurunya itu. Kakashi memang berjaya mengajar Naruto tentang kerja berpasukan, strategi dan asas menjadi seorang ninja dan sebahagian tentang kehidupan. Namun, pengaruh Kakashi lebih terhad kepada perkembangan awal Naruto sebagai janin. Jiraiya pula membentuk identiti Naruto sebagai seorang manusia. Dia bukan sekadar mengajar jutsu, tetapi membentuk hati dan pemikiran Naruto. Jadi kalau nak pilih siapa sensei yang lebih baik untuk Naruto, saya tetap akan pilih Jiraiya. Kakashi mungkin guru yang hebat, sensei yang luar biasa, tetapi Jiraiya adalah mentor, ayah, sahabat dan inspirasi terbesar dalam hidup Naruto. Tanpa Jiraiya mungkin Naruto masih menjadi ninja yang kuat, tetapi tanpa Jiraiya, Naruto mungkin tidak akan menjadi Naruto yang kita kenal dan kagumi hari ini.